Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhatin bi hikmatik wa anshurna alaina rahmatik wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Amma ba'du. Muka berapa? 4. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain. Bicaraan umur yang pertama. Bicaraan umur yang pertama. Bicaraan itu jadi khabar bagi mubtada yang mazhuf. Takdir dia bermula ini penjelasan yang lagi akan datang ialah bicara umur yang keempat. Tu takdir dia. Adalah kita yang dikatakan dalam umur yang pertama itu. Dia dipanggil umur yang pertama dipanggil alam benih. Alam benih ialah umur yang pertama tu mula daripada mana? Mulai dari semenjak menjadi oleh Allah Ta'ala tu ada alaihissalam. Jadi tu ada kita, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Lepas jadi Nabi Adam tu, maka ditaruh benih dalam sulbi belakang Nabi Adam. Lepas tu daripada sulbi ni lah keluarnya pula Siti Hawa, iaitu isteri bagi Nabi Adam, nenek kita. Akhir tu ada alaihissalam dan menaruh akhir benih-benih tu, menaruh akhir benih-benih anak cucu nyonya tu ada. Domet tak molek. Menaruh tu takluk dia. Menaruh pada sulbi. Pada ni kalau terjemah ke Arab ya fi tu dia ada mutalak dia. Mutalak mana? Menaruh. Pada sulbi dia tak ada. Benih tu yang diberkat menaruh pada sulbi dia tu ada tu benih anak cucu tu yang diberkat itu. Siapa dia? Iaitu kata anak benih yang taruh belakang Nabi Adam tu, yang diberkat tu yang mana? Iaitu benih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila letak benih Nabi Muhammad tak di belakang Nabi tu ada, maka orang lain pun betul-betul juga benih. Lepas mula-mula benih Nabi ada, benih Nabi Muhammad. Lepas tu benih nabi-nabi lain, rasul-rasul lain. Lepas tu sapalah kepada manusia-manusia belaka sehinggalah ke akhir zaman. Mula-mula letak benih tu, benih apa? Benih Nabi Muhammad. Jadi disebabkan bekatnya Nabi Muhammad ada di sulbi Nabi Adam tu, maka benih-benih lain pun diletak juga. Jadi bekat juga. Kerana apa? Kerana kisah Nabi Muhammad yang dibekat itu. Tu makna kata yang diberkat itu sebab apa? Tak benih Nabi Muhammad dulu di belakang Nabi Adam. Bila benih Nabi Muhammad letak, maka benih rasul lain, benih nabi-nabi lain, benih orang-orang soleh, benih manusia-manusia letak tu sapalah ke hari kiamat. Tu. Batu jadi berkat. Ialah benih-benih anak cucu tu ialah kita manusia. Dia turutan dia. Mula-mula benih mana?
Kalau benih hok terutama mula-mula benih Nabi Muhammad. Lepas tu benih para rasul. Lepas tu benih para nabi. Lepas benih para nabi, maka benihlah orang soleh. Bila benih para orang soleh, maka benih manusia-manusia biasa. Orang-orang awal, orang-orang kampung. Hinggalah sampai ke apa? Sampai ke hari kiamat. Ya inilah. Bermula inilah maka setengah nyonya manusia tu. Mana kata apa? Nak kata tafsir. Tafsir makna kata anak cucu ada tu. Nak kata tafsir maksudnya nak uraikan, nak beri maksud apa makna anak cucu ada tu. Bermula inilah maka setengah nyonya manusia tu ahli bertuah. Ahli bertuah. Mana kata apa ahli bertuah? Ahli yang berutuh. Ahli yang berutuh. Maksudnya ahli berutuh tu maksudnya apa? Lahir-lahir tu Islam. Akhir-akhir kehidupan dia tu mati dalam beriman. Mati dalam bertakwa. Mati dalam mati bukan dalam keadaan maksiat. Walaupun mati dalam keadaan maksiat tapi masih dalam keadaan Islam. Itu orang yang bertuah. Sekalipun dia orang maksiat sekalipun. Contohnya kaki arok. Tapi dalam ujung usia dia tu dia ngucap. Dia ngucap dia syahadah apa semua, dia apa ni? Tapi mati dalam keadaan maksiat. Mati dalam keadaan maksiat tu. Tapi Islam dia cabut tak? Tak cabut. Maka orang ni pun dikatakan sebagai orang bertuah juga. Kerana apa? Bila dia mati nanti dia mula-mula kena jet dulu. Kena jet dalam kubur. Bila kena jet dalam kubur, masuk dalam api neraka. Kena seksa dululah. Kena hapus-hapus dosa semua tu, barulah boleh masuk syurga. Mana kalau orang-orang orang munafik, orang kafir, orang-orang bukan Islam. Tak kira lah Islam bakar ke ataupun Islam orang kafir bakar ke ataupun kafir disebabkan dia murtad ke ataupun kafir disebabkan dia munafik ke, maka orang ni kekal dalam neraka. Manakala orang yang fasik, orang yang dalam maksiat, dia mati masih dalam keadaan iman dia masih ada walaupun senipis buah tamat. Nipis sangat-sangat. Walaupun sekadar tu butir dia sekalipun, bila dia mati dalam iman dia masih ada, maka dia tu akan masuk ke dalam syurga juga. Maka ini orang ni dikatakan sebagai orang yang butuh juga. Tapi kita jangan duk harap lah. Jangan duk harap tak apa, hamba iman tak apa, minum arak, kaki zina, kaki kelabing, keluar orang tena, keluar orang budak tena ni budak tu, gayuk situ gayuk sana, tak apa. Tapi iman kuat. Jangan takutnya kita duduk dalam maksiat tu, takutnya masa tu kita tercabut iman. Tak khabar-khabar ingat. Sama ada kita tahu ataupun tak tahu. Tu takut tak khabar ingat masa tu. Nauzubillah min zalik lah. Minta jauh. Dan jangan dekatlah benda-benda maksiat tu kalau boleh. Kalau terjerumus juga nak orang noh. Terjerumus. Kalau tak sengaja nak orang noh. Tapi kalau boleh, kalau jalan nak menuju ke maksiat contohnya, kita tahu dah depan tu ada orang tena pakai seksi. Pakai bikini. Misalnya, orang tena duk pakai bikini kiri kanan. Tahu dah jalan tu ada orang tena pakai seksi, kita jangan duk pergi sana. Lagu mana? Kita tukar lecu kok jalan lain. Walaupun jauh sekalipun. Kenapa? Kita nak selamatkan diri kita. Takutnya kita mati dalam keadaan duk buat maksiat. Dalam keadaan berbuat maksiat, azab dia pedih jugalah. Bukan nipi-nipi. Sebab tu kena jaga-jaga. Habis itu. Dan setengahnya atau kepada maka setengahnya tu. Dan setengahnya daripada benih manusia, anak cucu Nabi ada ni, anak cucu ada ni, ahli celaka. Ahli celaka. Nauzubillahi min zalik. Minta Tuhan jauhkan daripada benda gini semua. Tu. Takutnya gini.
Mula-mula dia kita ahli bertuah. Takutnya mula-mula kita ahli bertuah. Di hujung-hujung usia kita, takutnya na'udzubillah min zalik, takutnya kita duduk dalam hali yang celaka. Minta jauh. Minta sangat-sangat dengan Tuhan. Dan setengahnya daripada benih tu ahli celaka dan sabit, kata musannif, dan sabit pada satu masa. Dan sabit pada satu masa, dan tetap pada satu masa tu berlaku satu perkara. Berlaku tu pada tempat yang bernama Wadi Nu'man. Maksudnya apa? Maksudnya selepas benih manusia letak di sulbi Nabi Adam. Sebelum letak di sulbi Nabi Adam, tak belakang, tak mula-mula benih Nabi Muhammad, lepas tu benih para rasul, lepas tu benih para nabi, lepas tu benih orang soleh, lepas tu benih manusia-manusia biasa, benih kaki maksiat, benih orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benih kepada orang-orang yang apa ni, orang yang benih macam-macam lah, benih segala manusia tu. Lepas habis semua letak belakang tu, tak berapa lama tahu, mungkin berjuta-juta kita pun tak tahu, tak ingat dah masa tu. Tak ingat dah. Berjuta-juta tahun lepas, kemudian beribu-ribu tahun tak tahu. Jadi pada lepas berapa lama, berapa ketika tu, maka daripada benih kita tu disulbi Nabi Adam tu, nenek kita tu, maka dicabut, maka apa ni, dicabut, maka diletakkan di satu lembah yang dinamakan Wadi Nu'man. Tepat Wadi Nu'man tu tepat gapo? Nanti musannif nak ya. Mana tepat Wadi Nu'man? Nak ya tepat ni yang mana? Lepas tu tepat gapo? Di Wadi Nu'man tu. Pada tempat yang bernama Wadi Nu'man. Wadi Nu'man tu dekat mana Wadi Nu'man tu? Wadi Nu'man tu dekat pada Arafah. Dekat pada Arafah. Jadi kalau giwak umrah kau ataupun giwak mengerjakan haji, maka tahulah mana Arafah tu mana. Berdekatan dengan pada Arafah. Mungkin di sebelah kanan kau, mungkin di sebelah kiri kau, mungkin di sebelah hadapan kau, mungkin di sebelah belakang kau. Nanti capai Mekah, bila nak mengerjakan umrah, suruh mutawif. Kalau buat mengerjakan umrah, suruh minta mustawif dibawa pergi pada Arafah. Kena mana tepat. Jadi mungkin di Wadi Nu'man tu mungkin berlaku di kanan, di kiri. Mutawif akan tahulah. Ya tahu sejarah mana Wadi Nu'man tu mana. Tu dekat pada Arafah, Badar. Di Arafah tu tepat ke apa Arafah? Tepat orang hadir kerja haji. Orang hadir mengerjakan kerja haji, mengerjakan haji. Ni. Tepat tu lah. Di pada Arafah tu berlaku satu perkara di Wadi Nu'man tu, iaitu berlaku satu perkara di Wadi Nu'man tu. Tuhan mengeluar akal benih-benih itu, mengeluar ke semua nyonya benih-benih itu, mengeluar tu daripada belakang ada. Sebab apa mengeluar tu? Sebab apa mengeluar? Ilat dia. Ilat ataupun maf'ul. Ilah ataupun maklul. Supaya apa? Sebab apa? Supaya mengikatkan janji-janji. Supaya mengikatkan janji. Di mana Tuhan kata dalam surah Al-A'raf, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna qalu bala syahidna.
Apabila wa id tak kala akhaza rabbuka, tak kala Tuhan mengambil daripada min bani Adam, daripada bani Adam, daripada Nabi Adam, min zuhurihim, daripada belakang dia, daripada belakang dia tu, zurriyatihim, akal zuriat-zuriatnya nyo Nabi Adam tu, wa asyhadahum, dan mereka tu bersaksi ala anfusihim, di atas diri-diri mereka, alastu bi rabbikum, adakah aku tu nak Tuhan tanya kepada manusia, segala manusia pada ketika tu Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Di Wadi Nome tu pada ketika tu Tuhan tanya, adakah aku ni? Tuhan tanya, adakah, tanya sekali manusia, adakah aku ni Tuhanmu? Adakah mu nak sembuh aku bila mu atas dunia, bila siapa masa mu tu nanti, adakah mu nak sembuh aku ataupun tidak? Alastu bi rabbikum. Lagu mana manusia pada ketika tu? Qalu bala syahidna. Qalu, mereka pun berkata manusia pada ketika tu, bala, bahkan ya Rabbi, sungguh syahidna, kami menyaksikan akan perkataan kami berjanji, kami buat perjanjian untuk apa? Bila kami keluar nanti, kami sembuhmu. Bila kami keluar nanti, kami beribadah kepadamu. Bila kami keluar nanti, kami jaga amalan-amalan kami. Bila kami keluar nanti, kami jaga segala perintahmu yang kamu suruh kat atas kami. Tapi bila keluar, jaga kodoh. Tak jaga. Bila kami keluar, lupa. Bila kami luar, tak mayah, tak tu. Sebab itulah Tuhan baki. Salah satu sebabnya Tuhan baki Rasul. Kerana apa? Tuhan baki Rasul, Tuhan baki Nabi. Sebab apa? Sebab Tuhan menyampaikan risalah, Tuhan menurunkan risalah, menurunkan wahyu-wahyu ke atas rasul-rasul yang terpilih. Sebab apa? Sebabnya kerana nak memberi peringat balik kepada manusia. Nak beringat balik kepada manusia, seluruh manusia. Sejak zaman Nabi Adam hinggalah pada hari kiamat. Nak beri peringat balik bahawasanya pada bila masa duk belakang selubi Nabi Adam tu, masa tu mu dah janji dah, aku nak tobek mu daripada selubi Nabi Adam tok di pada Arafah, di Wadi Nu'man. Berdekat dengan pada Arafah. Masa tu aku tanya dah, mu nak sembuh aku tak si, mu nak beribadah kepada aku tak si. Pada ketika tu, jadi nak peringat balik, nak suruh apa? Nak suruh mereka kembali kepada agama. Sebab itulah diutuskan Nabi. Bila nak diutuskan Nabi, diutuskan Rasul, nak peringat manusia ni supaya apa? Tidak lalai, supaya tidak leka, supaya tidak tidak lupa akan janji dia di Wadi Nu'man. Berjuta-juta tahun. Bila lepas daripada janji letak di belakang sulbi Nabi Adam tu, berpuluh-puluh juta tahun baru lepas tu baru kita baru dikeluarkan. Dikeluarkan, maksudnya diletak di benih orang letak sapalah ke hari kiamat. Tu pun beratus-ratus nak keluar tu, beratus-ratus tahun baru boleh keluar pada siapa masa dia. Tu. Batulah kita kena ingat, kena muhasabah diri semua. Sebab apa? Supaya mengikatkan janji di atas mereka itu. Mengikatkan janji. Nanti apa ni, pada mengikatkan janji itu tulis ayat di dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Tu ayat apa? Ayat nombor apa? Ingat tak? Kita buka Quran. Al-A'raf. Bukan takut nak tulis, takutnya lambat Jadi takutnya ke depan boleh tengok sendiri. Ya.
Mudah. Awak tulis nombor 2 tepat apa ni mengikat janji tu. Tulis nombor 1 kalau tulis tobik. Yakni tepat mengikat janji di atas dia tu tulis 1 kau kau ikutlah. Tulis surah Al-A'raf ayat 172. Betul lagi tu. Tak tulis tak apa, bawah ada dah. Bawah ada dah. Wa idza akhadha rabbuka. Dia. Mengikat ke janji. Mana? Sebab apa dipukai? Dia letak ke di belakang di Wadi Numan tu. Dia letak di Wadi Numan semua tu. Benih-benih cucu tu ada tu supaya mengikat ke janji. Mengikat ke janji tu di atas mereka itu anak cucu tu. Diikat ke janji tu dengan bertuhan mereka itu benih-benih ada tu kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya mereka beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talih menyembah la syarikalah. Jangan sembah benda lain melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keluar atas dunia pakak tu sembah budak, sembah kawan ni patung, sembah macam-macam. Sembah jin. Sembah jin mana kata apa? Minta tolong jin. Minta tolong setan. Minta tolong setan dengan apa? Dengan apa ni buat jahat kat orang ataupun nak ilmu hitam dan sebagainya. Semua tu tapi bila tu atas dunia lagu tu perangai masing-masing dengan cara masing-masing. Sifat dia. Dengan bertuhan mereka itu benih-benih itu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mana? Yang satunya Allah. Sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala kata Tuhan. Katakan qala Allah Ta'ala wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Katakan al-ayah surah Al-A'raf ayat ke-172. Artinya firman Allah Ta'ala katakan maksudnya dan pada ketika mengambil oleh Allah oleh Tuhan engkau Muhammad Tuhan tanya Muhammad mengambil daripada anak-anak Adam, mengambil daripada anak-anak Adam maksudnya benih-benih cucu Nabi Adam, benih-benih cucu Nabi Adam. Mengambil itu dari belakang mereka itu anak Adam tu. Mengambil itu mengambil itu takluk kepada akil tu takluk kepada mi dari. Kalau terjemah ke Arab mi. Mengambil itu bukan takluk. Jadi maf'ul bagi dari. Akil mengambil itu akil anak-anak cucu mereka itu mereka ada tu anak cucu Nabi ada tu dan persaksi ia Allah tu persaksi Allah persaksi tu akil mereka itu anak cucu ada tu janji tu di atas diri mereka itu ada tu anak cucu ada tu disuruh mengaku apa ni disuruh saksi tu
Disuruh saksi tu, adakah bukan aku Tuhan kamu? Tuhan tanya. Alastu bi rabbikum. Tuhan tanya, adakah aku bukan Tuhanmu? Tuhan tanya segala manusia pada ketika tu di Wadi Umar. Adakah aku ni bukan Tuhanmu? Apakah lagu mana? Jawab manusia pada ketika tu. Termasuklah kita lah ni. Kita tak ingat tu. Oh, tu kau ni berjuta-juta tahun. Tak perlu berjuta-juta tahun lah. Umur masa bayi. Masa setahun 2 tahun. Kita ingat dah kita tu buat gapo setahun 2 tahun. Tak ingat gapo dah. Tak payah setahun 2 tahun lah. Sekolah rendah. Sekolah rendah. Kita tu main guli ke. Duk pecah cumi. Kita ingat ke dah? Tak ingat dah benda tu. Ni orang 1000. 1000 juta tahun. Tak tahu berapa juta tahun. Tak tahu. Tu lagi lah kita tak ingat. Tak khabar-khabar. Sebab itulah diutuskan para rasul, para mursalin dan juga para anbiya. Lepas mereka wafat ni, maka para ulama lah untuk apa? Meneruskan dakwah mereka. Untuk bagi apa? Untuk peringat kepada manusia supaya bertakwa kembali kepada Allah Subhanahu taala, supaya kembali kepada menyembah Allah Subhanahu taala, menyembah Allah yang satu, yang esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Tu. Sembah tu, tak boleh sembah benda lain. La syarika lak, la ma'budun bihaqqin. Tak boleh nak sembah benda lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk sembah benda lain. Tapi keluar-keluar atas dunia sembah bat. Sembah ni, sembah. Sembah apa ni? Sembah setan. Minta tolong setan. Walaupun tak sujud sekalipun, tapi kita minta tolong setan. Tu. Minta tolong setan pun boleh menyebabkan jadi kufur juga. Kerana apa? Kita percaya akan kuasa lain yang memberi berkah, yang beri kesan selain daripada kuasa Allah Subhanahu taala. Kita percaya kepada benda lain. Boleh tolong kita, boleh gini kita. Dalam itikad kita boleh percaya. Tapi dalam zahir kita nak kecek. Katanya makan beri kenyang, tak ada masalah benda tu. Zahir nak kecek. Dari segi adat tak ada masalah. Tapi dari segi hakikat dalaman kita, dari segi dalaman kita, kena ke apa? Makan apa ni, nasi tak beri kenyang. Air tak wilaikan dahaga. Kuasa dia, tabiat dia pun bukan lagu tu. Tu. Tak mesti. Tu benda tu dari segi adat tu boleh kita nak kecek. Tapi dari segi kecek ramai-ramai nak kecek dari segi adat lah. Kalau nak kecek dari segi hakikat. Kalau kecek dari segi hakikat pada kecek ramai-ramai, maksudnya tu mulut kecek gini, hukum dia jadi haram. Kerana apa? Kerana kecek benar hakikat ni payah nak gerak nak jalan syariat tu. Sebab itulah diutuskan Nabi. Nak tunjuk syariat yang mana hakikat, yang mana syariat. Tu kena reti beza. Habis. Berkata mereka itu anak cucu tu. Kata anak cucu Nabi Adam tu. Sekali manusia lah. Daripada zaman Nabi Adam hinggalah akhir zaman, hinggalah musnah dunia ni, hingga dilipat ke dunia ni. Katakan mereka, ya kami saksi, kami berjanji, ya Allah, kami berjanji. Kami bila tu ada dunia, kami sembah Mu saja, ya Allah. Kami nak beribadah kepada Mu saja. Kami tak siwak benda lain dah. Kami nak taat perintah-Mu. Kalau Mu suruh lah hamba pada tiket. Nak suruh B lah hamba. Nak suruh apa kata putih lah hamba. Demo kata Tuhan nak kata lah hamba. Tuhan nak kata B lah hamba pada tiket tu. Semua kita sanggup pada tiket tu. Tapi bila atas dunia, tu B kada A. Dah, kita kata B. Tuhan suruh semaya. Tak apa. Ada lagi muda lagi. Tu. Itu jadi masalah. Tunggu tua dulu. Habis itu.
Dan bersaksi berkata mereka itu anak cucu tu, ya, telah menyaksi kami. Hingga akhir ayat lah. Boleh tengok situ lah. Habis itu kata musannaf, dan adalah segala benih, dan adalah segala benih, dan adalah segala benih anak-anak cucu adik itu ada berlaku pada ketika itu. Pada ketika mana? Ketika berjanji itu. Maksudnya tak ada satu pun terlepas daripada janji tu. Berjanji kepada Tuhan. Tak ada seorang pun terlepas. Semua tu berlaku daripada surubi Nabi Adam, termasuklah Nabi Adam pada ketika tu. Semua berjanji berlaku pada ketika tu. Tak ada seorang pun terlepas. Tak ada seorang terlucu. Masa tu Nabi Ta'ala. Masa tu wallahu alam. Sebab tak ada ayat apa ni? Tak ada ayat lagu mana saksi tu, tak ada ayat omoleh. Tak tahu wallahu alam. Kena tengok tafsir pula lah. Kena tengok tafsir, tengok pula tafsir. Ulama ni kata gana, ulama ahli sunnah lah, dia kata lagu mana. Kena tengok pula. Pada ketika tu tak tahu lagu mana. Itu kena tengok tafsir. Tapi tengok tu tu di pada masa tu pakak boleh tengok belaka. Dengar apa? Dengar mata lendai. Lagu mana tu surat tu tak tahu lagu mana. Bahkan apa ada satu tafsir ada kata tengok tu tu. Kalau orang banyak amal pun tengok lama pun. Bila lepas daripada tengok tu pakak tanya. Mu tengok tak tu lagu mana tu pakak tak lihat awak. Sebab apa? Tak tahu nak jawab lagu mana. Bak benda laisa kami selisai. Tak tahu nak ayat lagu mana. Tapi masing-masing tengok. Tengok dengan mata. Tu. Lagu mana tu Allah Subhanahu wa taala. Nanti bila mati baru boleh tengok. Ada setengah ulama kata pada ketika tu hanya orang beriman saja boleh tengok tu. Orang kafir tak boleh tengok. Ada setengah tu kata ada tu orang beriman tengok dengan rasa apa? Rasa rindu. Mana kalau orang kafir, orang munafik tengok dengan rasa gelisah, rasa takut. Orang beriman rasa gembira. Kenapa? Kerana apa? Nikmat yang paling besarnya orang yang beriman di atas dunia, orang yang beramal, orang yang soleh di atas dunia, nikmat yang paling besar di akhirat kelak ke apa? Iaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nak banding dengan nikmat-nikmat yang boleh duduk dalam syurga tu, tak boleh nak banding dengan nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala pada ketika tu. Jadi pada ketika tu orang beriman di atas dunia ni semua pakak rindu belaka. Tu nak katanya. Habis itu. Ada berlaku pada ketika itu, ketika janji itu, serta mendengar dan boleh bercakap dan lainnya daripada mendengar dan bercakap tu, tetapinya nyo benih-benih. Nyo tu benih-benih cucu Nabi Adam tu. Rupa nyo benih-benih tu kecil-kecil. Rupa pada ketika tu bukan rupa dalam keadaan manusia. Rupa kecil ya. Halu benar. Halu lagu mana? Kecil-kecil tu seperti semut yang kecil. Kecil. Semut kecil. Besar mana? Satu ya. Jadi benar. Semut lagu mana tu tak tahu semut lagu mana. Semut api ke? Semut apa ni? Semut halus, semut
Semut orang panggil semut tawar ke. Tak tahu lagu mana semut. Semut manis gitu. Tak tahu semut mana. Tapi dikatakan semut lah pada ketika tu. Pada ketika tu mak kita dijadikan tu sai kita tu bukan dijadikan semut. Dijadikan sai macam semut. Bukan jadi macam manusia lah ni. Rupa besar gini. Masa ketika tu kita jadi sai kita tubuh kita tu tubuh macam semut. Maksudnya sai dia tu sai macam semut. Kecil sangat, halus sangat pada tu. Kenapa? Manusia pada ketika tipu berlaku. Nak kata ramah pada ketika tu tipu berlaku. Jadi masing-masing kecil halus berlaku. Kalau tengok ayat ni, kalau tak tengok tafsir lagi lah. Kalau tengok secara ayat ni wa asyhadu mana kata tengok dengan mata lendik kalau tengok secara zahir lagu ni bahkan nama kita bersaksi itu maknanya kecek apa ni kecek mukhadak lah. Tapi tak tahu lagu mana rupanya. Tak tahu. Tapi kena tengok tafsir lagi lah lagu mana tu. Habis itu. Seperti semut yang kecil. Lepas daripada janji itu lagu mana pula. Dan kemudian daripada itu. Kemudian daripada lepas daripada janji. Lepas daripada janji. Rasa ada 3 orang. Kita tali. Sang kita tali lagi. Ni pada tali. Tali mana saya? Pada Pak Ahmad. Jauh juga jauh juga dia tak main sini. Tak apa. Dan kemudian daripada itu lepas daripada janji itu Allah Ta'ala pemasuk ke oleh Allah Ta'ala pula tu. Pemasuk tu ke dalam badan tu ada masuk mula. Maksudnya masuk mula dalam tu ada. Lepas daripada janji tu masuk balik. Tak sewililah kau silah masuk balik. Orang kata masuk dalam guk mula. Dan keluar daripadanya nyonya anak cucu Nabi Adam tu kepada anak nyonya Adam tu demikianlah bertali-tali. Maksudnya bertubu-tubu. Bertubu-tubu, bersambung-sambung. Bertali-tali mana kata apa? Bersambung-sambung. Maksudnya sos. Demikianlah bertali-tali itu hingga selesai umur itu masing-masing. Hingga selesai masing-masing. Maksudnya apa? Bila lepas daripada penyanyi mula-mula benih anak cucu anak benih mula-mula duduk belakang Nabi Adam siapa? Nabi Muhammad. Lepas tu para rasul. Lepas tu para anbiya. Lepas tu ikut manusia-manusia soleh-soleh hingga ikut peringkat lah. Hinggalah siapa? Selama-lama jadi kafir, jadi nabi siapa ke belakang. Lepas tu masing-masing keluar belakang. Bila keluar belakang bila nak masuk tu dia ikut terletak. Siapa tu ubik dulu kena masuk dulu. Ni nak bisa habis. Enggak maksudnya bukan maksudnya nak keluar ke dunia tu dia masa lepas daripada wadi Nu'man tu dia akan mula-mula masuk dalam dalam tulis lubi mula. Ikut seterusnya siapalah kita. Siapalah akhir zaman. Akhirlah tu itulah yang kita ubik pada akhir zaman. Masyad bila tak tinggal kan. Kenapa? Bila dia masuk surga lagi mana? Itu giliran dia kan. Itu mula-mula umat Nabi Muhammad. Mula-mula Nabi Muhammad dulu. Bila Nabi Muhammad lepas tu para orang yang nabi yang diberatkan maksudnya diberi ujian yang berat. Yang 5 ulul azmi tu. Bila ulul azmi maka para rasul. Bila para rasul maka para anbiya. Lepas daripada para anbiya maka para sahabat. Bila para sahabat maka orang soleh. Orang soleh daripada kalangan umat Nabi Muhammad lah. Lepas daripada kalangan umat Nabi Muhammad maka
barulah orang-orang biasa daripada kalangan umat Nabi Muhammad. Lepas daripada umat Nabi Muhammad, maka barulah umat Nabi ada, barulah umat Nabi seterusnya. Siapalah umat Nabi Isa. Siapalah hingga umat Nabi Isa. Engalah kali. Nabi Isa pun dia pun akan jadi umat Nabi Muhammad juga. Umat Nabi Muhammad juga. Kerana apa? Pada akhir zaman dia sebar syariat tu, syariat siapa ya? Syariat Nabi Muhammad, bukan syariat dia. Syariat dia tu sudah terangkat dah. Maka dia pun dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad juga. Tu. Jadi dia dua pakar Nabi Isa. Dua pakar. Satu pakar menjadi rasul. Satu pakar jadi umat Nabi Muhammad. Semua nabi, semua para anbiya, semua para rasul nak jadi nabi, umat Nabi Muhammad berlaku. Mana kata apa umat Nabi Muhammad ni umat-umat yang terpilih saja. Umat yang terpilih. Kenapa? Tok mulu kita nak rasul kita tu orang yang bekal, nabi bekal. Jadi bila tok mulu kita orang bekal, maka orang pakat nak jadi umat dia, nak ngikut dia. Tapi tu yang tak bagi. Tu yang tak bagi. Tu nak katanya kita kena bersyukur kerana apa? Kerana jadi umat Nabi Muhammad. Baru Nabi lain metoknya tu sewi belakang. Jadi kita yang terpilih. Jadi kalau kita tak ikut syariat Nabi Muhammad, kita ingkar ke perintah Tuhan, ingkar perintah Nabi Muhammad, kita perlu tak rugi tak kita. Nabi bijak tak kita. Para anbiya lain, para nabi lain, para rasul lain rasa berbangga, rasa nak sangat jadi umat Nabi Muhammad. Tapi tu tak apa ni tu tak izinkan. Tak kehendak. Pada tiket sebab tu kita kalau tak ikut perintah Nabi Muhammad rugi kita. Nak mana? Nak kata bekat lagu mana? Umat Nabi dulu ada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi dulu, kalau ada umat Nabi dulu, kalau dia nak taubat, dia kena bunuh diri. Ada. Kena apa ni, kena jatuh hukum. Kita taubat tak boleh jatuh hukum. Kembali ke apa? Mai taubat sungguh-sungguh. Cukup syarat 3 rukun. Tak ada kena bunuh, tak ada kena dak. Tak ada. Jadi nak kata bertuahnya kita. Lepas tu orang-orang dulu, umat-umat dulu, ada nak semaya tu kena semaya 24 jam sehari semalam. Ada tu semata, duduk rehat semata, baru lepas habis semaya 2 minit, nak semaya pula. Kita ni tak. Kita ada masa sendiri lama. Kalau sikap benar apa goreng dengan Isa, tu pun sikap. Orang lain tu semata ya. Tak ada lama. Maksudnya apa? Kita orang lain tu kita boleh rehat lama, duduk. Jadi tu nak katanya. Tapi pahala dari segi pahala, kita ni sama dengan umat-umat dulu. Bahkan boleh lebih lagi daripada umat-umat dulu. Tu nak katanya bertuahnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Tu. Lepas tu kita buat dosa, Tuhan tak jatuh hukum lagi. Contohnya minum arak, Tuhan tak boleh hukum lagi. Tuhan teh. Melainkan ada beberapa kes saja untuk jadi pengajaran. Macam apa kalau dah aku mak ayah, itu di sekolah okey. Ada beberapa kes saja. Orang itu tu belakang demo tak semaya. Tu tak ada duit sedang ke apa dak. Tak semaya, boleh hidup sihat, boleh kaya muno. Tu nak katanya orang yang tak mengerjakan taat kepada tak ikut perintah Tuhan, orang tu ditahan daripada kena azab. Hinggalah sampai hari kiamat. Hingga dalam kubur. Sebab tu kita bertuah sangat. Kalau umat dulu tak buat perintah, kena jalan lalu. Tengok umat Nabi lu. Umat Nabi lu tak ikut perintah Nabi lu. Nabi lu suruh apa? Berhenti buat hubungan sosial. Hubungan gay, hubungan apa ni? Lesbian, istilah orang ni. Hubungan sesama sejenis.
Lah ni lah. Tapi hubungan sesama jenis, laki sama laki, puai sama puai, pada teka tu. Tak saya dengar. Tu balik lalu pada teka tu. Balik bumi tak ada. Tapi sebab apa jadi kembali balik perangai tu? Kenapa? Sudah lama. Bagai lama ni yo Nabi dulu tak ada dah, umat dia tak ada dah. Maka benda tu mula-mula ngisah belaka. Tak ada belaka. Lepas tu dah lama benda tu dah orang pun pakat lupa belaka, jadi pas zaman kita ni ada dah. Buat. Tak terlepas. Sama sejenis. Tak kira besar, tak kira tua. Tak kira muda, tak kira kecil. Pakat buat sama sejenis. Azab lagu mana dah hal. Tu. Badulah minta jauh. Minta jauh. Minta jauh bukan minta jauh kita saja. Minta jauh keluarga kita, sahabat andai kita, guru kita, saing-saing kita minta jauh. Adik-beradik kita, anak cucu kedua kita minta jauh daripada benda-benda yang Tuhan anak berlaku. Daripada apa ni, main sama sejenis, daripada cari tukar sihir. Cari tukar sihir untuk minta batu, untuk minta, untuk jadi kebal dan sebagainya. Minta jauh semua. Benda tak molek belaka. Tu habis itu. Seperti semut-semut yang kecil, dan kemudian lepas daripada janji itu, daripada itu Allah Ta'ala pemasuk ke pula oleh Allah Ta'ala tu, pemasuk tu ke dalam badai tu ada masuk mula, dan keluar daripada nyonya ada tu kepada anak-anak nyonya ada. Demikianlah bertali-tali itu hingga selesai umur itu masing-masing. Habis itu maka benih-benih itu benih yang mana? Benih ialah benih tu yang dinamakan dia benih tu dengan aleza. Benih tu dinamakan aleza. Aleza ni seperti semut yang halus. Benih tu dinamakan aleza. Masa apa ni? Dijadikan di Wadi Nu'man tu. Di Wadi Nu'man tu panggil apa? Alam zar. Alam zar tu. Masa tu di alam zar tu ia panggil apa? Seperti semut yang kecil, semut yang halus. Tu dikatakan masuk bagi alam zar. Maka adalah ia alam zar tu di dalam hal bertuhan kepada Allah Ta'ala, bertuhan yang lazimnya daripada nyonya bertuhan, lazim oleh tu mengaku nak turut Tuhan sepenuh-penuh, turut tu pada apa-apa suruhan nyonya Tuhan dan tegahan nyonya Tuhan. Mengaku nak turut Tuhan tu, inilah dikatakan janji. Janji yang mana? Janji yang antara alam zat itu, janji itu dengan Tuhan. Maka tak kalau lama masuk bertali-tali, maksudnya telah lama dah, maksudnya tinggal lama dah, dan bersaling-saling berganti-ganti daripada satu rahim ibu kepada berganti itu kepada yang lain nyonya rahim ibu. Maksudnya apa? Maksud lepas ganti rahim siapalah rahim mak kita lahir daripada tok kita lahir daripada moyang kita. Jadi mak tok kita melahirkan mak kita melahirkan kita. Lepas tu kita kalau ada jodoh, kita pula melahirkan anak kita. Siapalah hari kiamat. Siapalah hari kiamat. Jadi benda tu yang akan menyebabkan seterusnya lupa belaka tu. Di Wadi Nu'man lupa belaka. Dan bersalin daripada satu rahim kepada yang lain, dan daripada bertali-tali itu satu sulbi bapak bertali-tali itu kepada yang lainnya sulbi bapak tu
Bertali itu sehingga selesai umur itu. Hingga lesai umur itu. Hingga apa ni? Hingga beranak lah. Hingga selesai maksudnya hingga beranak masuk ke dalam dunia. Itu dikatakan selesai umur itu. Sehingga selesai umur itu, yakni hingga beranak masuk ke dalam dunia ini. Itu makna dia. Dan tengok masuk, tengok kita sikit lagi. Perabi ya. Perabi siapa kat Tambi. Dan maka masuk. Nak habis dah. Ada 7 minit lagi. Apa lepas Isya kita baca sebuah lagi. Dan maka masuk pula kepada umur yang kedua. Kata musannif, dan maka masuk pula kepada umur yang kedua. Umur yang apa? Umur tu dipanggil umur yang kedua, alam dunia. Alam dunia. Mula-mula kita duduk di alam benih-benih kita tak disulbi Nabi Adam. Itu dipanggil apa? Dipanggil alam zar. Alam zar mula-mula. Lepas tu tak dibenih mok-mok kita. Hasil perkara ni dengan ayah kita. Itu dipanggil apa? Alam jani. Bila ada alam jani, maka lahir kita atas dunia. Itu dipanggil alam dunia. Bila lahir atas dunia, maka siapa masuk pak mati. Mati, tarik. Lepas tu dikembalikan balik. Maka itu lepas daripada tu tak situ dipanggil alam barzah. Bila ada alam barzah, maka ngelah kali alam akhirah. Sebab apa alam akhirah? Sebab ia ngelah su sekali. Sebab tu dia nama alam akhirah. Su sekali. Tak ada dah. Lepas daripada alam akhirah tu, tak ada dah hal lain. Tak ada lain, hal lain. Tu. Kena gambar ni kena nampak gambar tu. Kena nampak gambar. Dan masuk pula kepada umur yang kedua alam dunia ni, maka Allah Taala pun bakiklah beberapa rasul. Beberapa rasul yang setengah daripada beberapa hikmah itu bermula. Yang tu letak bermula, mula-mula. Silap. Maka Allah Taala pun bangkitlah beberapa rasul. Habis itu. Habis itu. Titik situ. Kalau kok modernnya titik. Nak start ayat baru. Maka bermula yang setengah daripada beberapa hikmah itu. Mana khabar dia? Ialah peringat ke janji. Peringat ke janji itu yang tersebut itu. Yang tersebut mana? Yang perjanjian di dalam al-zah tadi. Masa kita jadi benih-benih semut yang kecil itu, semut yang halus. Jadi rasul tu nak peringat balik. Sebagai peringat balik. Tambihun adalah budak-budak yang mati sebelum balik itu masuk syurga ke semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala lepas sabar. Aisyah pula. Berapa minit? 4 minit lagi nak habis.